Virus Games tak tahu lah apa. Okay, hari kita akan unboxing figura gentar. Figura gentar. Okay, ini baru lagi punya. Nak buka ah. Okay, kita kena buka. Susah nak buka. Okay guys. Jangan lupa like guys. Siapa dah beli figura gentar angkat tangan ya. Siapa dah beli figura gentar macam ni? Boleh komen di ruang komen tau. Di ruang komen. Ya. Susahnya nak buka. Aduh. Sini. Aduh. Ya. Guys, kita buka. Sabar, kita letak sini dulu guys. Kita nak tengok figura gentar dia. Okay guys, susah. Kita kena buka dalam sikit sebab susah nak buka. Okay, memang dah terbuka. Sekejap kita akan keluarkan. Macam mana lagi ya? Okay, kita akan keluarkan. Okay, sekejap ya. Kita akan terbaikkan skrin. Okay, sorry guys. Okay. Just kita nak ni. Kita buat dia punya ni. Terus kita kena tarik sedikit. Sorry guys. Kita tak nak sangat. Tada. So very cool man. Dia cool dia punya dekorasi semua. Cool doh. Sorry guys. Kejap. Cool lah dia punya ni. Cool lah. Dari sana pandang sini boleh. Sini boleh sini. Okay, dia boleh sini. Lepas tu sebelum tu kita kena baca benda tulisan ni dulu. Kat sini kita baca tulisnya. Get ready for the unstable for gentar with the fusion of thunderstorm and great elemental power. And with this mythic hammer and intro energy supply which is by gentar with share any enemy and would rest to stand in his way. Okay. Biasa ni kita dah tengok ni kita. Okay, lepas tu kita kan ada dapat yang ni kan. Tangan ni susah juga nak sabut tangan dia. Sebarang ni. Cabut sabut patah ke apa ni? Boleh pasang. Ni memang boleh cabut ke rasanya. Boleh cabut rasanya. Okey. Ni memang cool lah dia punya gentar ni. Dia punya ni cantik. Boleh cabut tangan pula tu. Kita dah sabut tangan. Kita pasang tangan dia yang menggentari hidup korang tu. Tada. Wait a minute man. Okay guys. Like dan subscribe serta like gentar ni tunggu. Okey dah. Lepas tu setelah ini kita nak kena cabut balik. Kita letak kat sini tangan dia balik. Kita letak balik di tangan. Okey, tangan ni tapi dia punya ni memang cool lah guys. Tangan dia ni cantik gila. Dia ni cantik. Cantik. Apa lagi dia punya ni? Dia ni cantik sini.
Tengok dia punya belakang. Dia pun tendang macam ni bila duduk. Wih. Kami gentar yang baik tadi. Okey, lepas tu dia pun tangan dekat sini dia ada cakap kita boleh ubah. Kita try. Cabut benda ni. Okey, dia ada sini. Kita akan tembak situ. Okey, sini. Susah juga ya nak buat macam ni. Tada, hema gentar. Hema gentar. Okeylah, ini kita yang memang ini hema gentar. Dia boleh gerak. Okey. Hema gentar dia cantik kan? Ini ialah memang macam real punya. So kat belakang dia ada lubang macam dekat dalam cerita kartun dia. Sebab untuk lubang belakang dia sebab untuk lubang belakang dia ni untuk keluarkan api sebab dia level 4. Tapi tak ada pun tulis energi. Tapi memang cantik jujur. Okey, kita akan buat dia punya macam mana dia punya gaya. Okey, korang tengok dulu. Okay guys, terima kasih. Bye. Thank you for watching guys. Tapi lawak kunci di hema boleh sama di belakang. Tada. Walaupun di kat taman. Itulah guys. Thank you for watching. Bye bye.